Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita akan selesaikan buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 51 dan 52. Aktiviti yang kedua, sambungkan titik ikut urutan nombor, warnakan gambar. Okey, jom kita sambung dulu gambar ni. Okey, kita mula dengan nombor 1. 1 pergi dekat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Lepas tu pergi dekat 48, 49, 50. Okey, siap. Lepas tu kita kena buat apa? Dia cakap tadi, kena warnakan gambar. Okey, kita boleh nampak kan gambar apa ni? Ya, betul, gambar itik. Jadi kita boleh ambil warna kuning. Warnakan cantik-cantik tau. Okey, cikgu dah siap warna. Kalau awak nak warna yang gambar-gambar yang lain ni pun boleh juga. Okey, saya lukis apa? Kita tulis itik, I-E-T-I-K-T, itik. Okey, kita lihat muka surat. Muka surat 52, aktiviti 3, tulis nombor yang tertinggal. Okey, kita kena tulis daripada bawah nombor ni. Bermula daripada 51. Selepas 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okey, siap.